Okey, satu lagi masalah dia ni apa ni, Van ni? Letak Bunyi-bunyi dia bunyi. Okey, owner ni pening bang. Kenapa van saya bila jalan dia bunyi kokak sebelah sini. Sebelah sini. Bila kita on check, apa masalah? Getah Getah dah kecut. getah pintu ni dia dah kecut. So dia tak tutup rapat kat sini. Dia tak rapat jadi dia belaga kan ni. Yes. Okey. Bagi sini. Jadi, ni nampak kesan ni. Kadang-kadang kalau dia tak bocor sekalipun tapi dia dah kecut getah ni. So kami ganti getah baru, insya-Allah dia okey. Getah baru dia mana? Getah baru kat sana. Lubut. Kat atas lubut. Ambil getah baru tu. Ini getah baru kita akan ganti getah baru. Getah baru dia datang dah ada klip dah. Lepas tu kita test. InsyaAllah dia selesai masalah ni. Jadi untuk kerja-kerja ini, inilah proses dia. Okey. Okey. Ni satu lagi aku nak share lah. Okey. Getah aku dah tukar baru. Pintu dah fit. Pintu kita bawa padu, padat. Tapi ada bunyi pelik pula lain. Tak macam orang perang. Okey, rupanya kat situ korang tengok. Nampak ni. Ni dia panggil longkang window ni. Window ni bergerak turun naik kat sini. Ini pun boleh tercabut. Jujur aku cakap semenjak aku jadi pomen sampai ke hari ni, ini first time aku jumpa benda ni boleh tertanggal welding dia. Pelik kan? Welding dia boleh tanggal, bos. So aku tak tahulah macam mana boleh tanggal. Nampak tu. Jadi apa yang kami akan buat? Kami akan welding balik ni. Tu ni nampak ni. Okey? Jadi ni satu perkongsian kalau kau jumpa masalah ni kau cubalah check kan. Okey, terima tu. Okey, kita tengok hasil dia ni kita dah welding kita dah welding. Tengok berapa spot kita buat tu. 1 2 3 spot. 3 spot sebelah sini pun kita welding 3 spot juga. So InsyaAllah dia tahan lama lah. Tu luar dan dalam kita dah welding. Alright. Terima tu.